Macam mana agaknya sebuah negara yang saiznya sederhana macam Malaysia tapi boleh main peranan yang cukup besar di persada dunia? Rahsianya bukan pada kuasa ketenteraan tapi pada kebijaksanaan menjadi seorang pembina jambatan yang strategik. Hari ini, jom kita bongkar macam mana mereka lakukannya. Metafora ni, inilah kuncinya untuk kita faham semua benda. Cuba bayangkan Malaysia ni sebagai sebuah jambatan. Bukan jambatan biasa tau, tapi satu penghubung yang dinamik. Dan jambatan ni sudah tentulah disokong oleh beberapa tiang yang sangat kukuh. Jom kita tengok tiang yang pertama. Okey, mana-mana jambatan yang hebat, dia mesti mampu bertahan bila dilanda badai. Bagi Malaysia, ini bermakna berdepan terus dengan krisis-krisis global. Dan ia bukan setakat tentang bertahan, tapi tentang bertindak secara proaktif sebelum masalah jadi lebih besar. Cuba kita perhatikan corak kat sini. Malaysia bukan setakat bertindak balas, ia yang memimpin. Bila berdepan krisis dadah, pemimpinnya sendiri yang jadi pengurusi jawatan kuasa antarabangsa. Ekonomi minyak sawit kena serang, tak apa. Ia wujudkan standard kelestarian sendiri, macam MSPO, terus ubah naratif global. Nampakkan beza antara jadi mangsa keadaan dengan menjadi pemain yang strategik. Tapi, fungsi jambatan bukan untuk bertahan semata-mata kan? Ia dibina untuk menghubungkan. Dan tiang kedua ni, semuanya berkisar tentang ekonomi, membina hubungan untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk Malaysia sahaja, tapi untuk seluruh rantau. Daripada bersaing sesama sendiri, Malaysia memilih untuk bekerjasama. Konsep segitiga pertumbuhan ni memang bijak. Ia gabungkan kekuatan negara-negara jiran untuk cipta zon ekonomi yang jauh lebih berkuasa. Ini contoh klasik di mana hasilnya lebih besar daripada gabungan usaha individu dan ia berjaya menarik pelaburan yang mungkin takkan dapat kalau buat seorang-seorang. Malaysia juga membina satu lagi jambatan ekonomi yang unik, iaitu kewangan Islam. Ia jadi antara perintis global dalam mencipta satu sistem kewangan yang berlandaskan prinsip etika, yang menghubungkan pelabur dan modal dengan cara yang berbeza daripada perbankan konvensional. Ini telah membuka pintu kepada pasaran yang baru sama sekali. Dan hasilnya, bukan nombor 2 atau 3, tapi nombor 1 di dunia. Ya, Malaysia menguasai pasaran sukuk atau bond Islam. Ini bukan sekadar statistik tau. Ini adalah bukti kepimpinan global yang menjadikan negara ini sebagai hub utama untuk keuangan Islam. Sebuah jambatan yang betul-betul kukuh, dia bukan fikir pasal ekonomi atau pertahanan je. Ia mesti ada hati, mesti berkhidmat untuk manusia. Dan itulah tiang kita yang ketiga. Memperjuangkan isu kemanusiaan dan juga kelestarian planet kita. Jadi, macam mana satu negara ni boleh perjuangkan isu manusia dan alam sekitar? Serentak pula tu. Selalunya kita nampak tumpuan diberi pada satu isu je kan? Tapi Malaysia secara konsistennya berjaya melakukan kedua-duanya sekali. Jom kita tengok buktinya. Daripada sokongan yang tak pernah putus untuk Palestin sehinggalah kebantuan segera untuk mangsa tsunami, coraknya sangat jelas. Tindakan kerajaan digabungkan dengan semangat kesukarelawanan rakyat sendiri melalui NGO. Ini menunjukkan yang diplomasi kemanusiaan Malaysia ni datang dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Yang ini memang satu contoh yang menakjubkan. Sebuah negara tropika tiba-tiba memperjuangkan nasib benua sejuk Antartika. Kenapa agaknya? Sebab ia memperjuangkan satu prinsip yang lebih besar, bahawa ada setengah tempat di dunia ini adalah warisan bersama kita semua, bukan milik eksklusif negara-negara berkuasa. Ini satu pendirian diplomatik yang berani yang melihat jauh ke hadapan demi masa depan planet kita. Okey, bina jambatan itu satu hal, tapi nak pastikan ia terus kukuh untuk generasi akan datang, itu cabaran yang berbeza pula. Dan itulah tiang kita yang keempat dan terakhir, wawasan untuk hari esok. Garis masa ni jangan tengok ia sebagai senarai tarikh semata-mata. Ia menunjukkan satu evolusi. Bermula dengan keselamatan serantau melalui zon bebas nuklear, kemudian beralih kepada keadilan domestik dengan Suhakam dan akhirnya kepada integrasi ekonomi melalui komuniti ASEAN. Setiap langkah membina di atas langkah sebelumnya, mencipta asas yang lebih kukuh dari masa ke semasa. Malaysia juga bukan sekadar peserta pasif dalam sistem global. Ia adalah pencabar yang aktif. Apabila ia menyarankan reformasi kuasa veto di PBB, ia melakukannya atas dasar pragmatisme. Institusi global hanya berkesan jika ia adil dan relevan untuk semua, bukan hanya untuk segelintir pihak yang berkuasa. Petikan ini merumuskan semuanya dengan sangat baik. Pragmatik, buat apa yang berkesan. Berprinsip, berpegang teguh pada nilai keadilan. Berkecuali, tidak terikat dengan mana-mana blok kuasa. Inilah formula yang menjadikan Malaysia sebagai pemain antarabangsa yang boleh dipercayai.
Jadi kita kembali semula kepada metafora jambatan kita yang dibina di atas tiang-tiang pertahanan, ekonomi dan kemanusiaan. Lautan antarabangsa akan sentiasa bergelora. Persoalannya bukanlah sama ada badai akan datang, tetapi bagaimana jambatan ini akan terus beradaptasi dan kekal kukuh. Apa agaknya yang diperlukan untuk memastikan ia bukan sahaja bertahan, tetapi terus menghubungkan dunia pada masa hadapan?